Perdana Menteri nak joget sikit pun tak boleh. Betul. Nyanyi sikit pun tak boleh. Oh nonaku Azizah, oh nonaku Azizah. Nyanyi sikit pun tak boleh. Nak nyanyi ke nak joget ke tak ada masalah. Yang penting jangan rasuah. Cuma bahasa saya keras. Tadi ketereh bukan main lagi. Kamu jerit-jerit. Apa general macam ni jerit-jerit. Apalah ketereh ni. Orang tanya elok-elok tadi. Ni mengedirukan dewan ni. Balik Muntah ni. Balik Muntah duduk. Duduk lah kan. Duduk kan. Semua duduk. Aku nak suruh dia duduk. Semua duduk. Jadi ahli parlimen apa tak kerti peraturan? Saya cukup kesal dengan ulangan yang mengganggu oleh berhujah tanpa kebenaran. Ini hakim tepi jalan ni. Lagi tak ada Hakim kelas. tak ada akhlak, tak ada adab ni. Ini hakim kau hajar. Hakim kau hajar. Ini hakim kau hajar. Hakim kau hajar. Hakim kau hajar ni, hakim kau hajar. Tak ada adab. Habis dah.